Rasa lemak, masin, pedas, siap dah kailan salted egg saya ni. Saya menggunakan salted egg itik. Ini bukan kuning telur masin palsu tau, tapi ori punya. Kita ambil yang kuning saja dan dipack vacuum bagi tahan lama berbulan-bulan kalau simpan dalam freezer. Kuning telur masin itik ni boleh buat biskut, salted egg dan kek juga. Kuning telur ni saya bakar dalam oven dulu dan hancurkan untuk dicampur dengan kailan. Kalau korang buat biskut ataupun kek salted egg, korang buatkan proses yang sama macam saya buat ni. Tumiskan bahan-bahan yang ditumbuk sampai naik minyak, baru masukkan salted egg, kemudian tumis lagi, baru masukkan kailan, jangan lupa tambah perasa dan garam. Gaul-gaul dah siap dah kailan salted egg kita. Korang cubalah resepi ni sebab sangat mudah dan sedap.